warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wudu. Wudu ialah menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu. Fardu wudu. Fardu wudu itu 6 perkara. Pertama niat, kedua membasuh muka, 3 membasuh 2 tangan serta 2 siku, keempat menyapu sedikit daripada kepala, kelima membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki, keenam tertib. Baik. Jadi pagi ni kita bicara tentang wudu. Kerana sebelum ni kita bicara tentang sebab-sebab hadas kecil. Maka untuk mengangkat hadas kecil itu ialah dengan menggunakan wudu. Wudu itu untuk mengangkat hadas kecil. Wudu ni asal kataannya wada'atun, wada'ah, yang artinya indah atau cantik. Kerana dia mengindahkan dan mencantikkan diri kita ni untuk menghadapi semayang itu di dunia. Kemudian nanti di hari akhirat akan mencerahkan wajah ataupun anggota-anggota wuduk kita di padang mahsyar nanti, sehingga baginda Nabi SAW dapat mengenal kita daripada ghurrah muhajjalin, iaitu cahaya yang keluar daripada wajah-wajah ataupun anggota-anggota wuduk kita, kesan daripada wuduk di dunia dahulu. Wuduk ialah menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu. Pengertian wudu, kita gunakan air pada anggota-anggota tertentu. Mana guna lain bukan wudu, mesti guna air. Kalau guna lain tak panggil wudu. Kalau guna debu ke, itu panggil tayamum. Jadi syarat yang dikatakan wudu tu mestilah menggunakan air. Guna air pada mana pula? Pada anggota-anggota yang tertentu. Baik, terus fardu wudu. Fardu artinya kewajipan. Jadi nama lain dia rukun wudu. Sama je. Kitab ni dia guna perkataan fardu wudu. Kitab lain mungkin dia tulis rukun. Benda sama. Sebab rukun tu wajib, rukun tu fardu. Fardu wudu. Fardu wudu itu 6 perkara. Jadi perkara yang wajib dalam wudu ataupun rukun wudu tu sendiri ada 6 perkara. Iaitu pertama niat, kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan serta 2 siku, keempat menyapu sedikit daripada kepala,
mazhab kita Imam Syafi'i. Kelima, membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki. Keenam, tertib. Daripada 6 ni, 4-nya daripada ayat Quran, 2 daripada hadis. Mana yang ayat Quran? Dalil dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tu dalilnya, nakalnya daripada ayat Quran. Fagsilu wujuhakum. Sampai habislah. Kemudian 2 lagi hadis, iaitu niat. Hadis niat. Satu lagi tertib. Hadis daripada masalah tertib. Niat wudu. Dalam masalah niat pula, berniatlah seseorang mengambil wudu itu mengangkat hadas. Okey, pertama, niat ni ada macam-macam cara. Pertama, caranya dia kata dengan cara kita niat untuk mengangkat hadas. Misal, okey, yang ni nak kena faham betul. Syekh ni ataupun bukan setakat kitab Zadul Muta'alim, kitab-kitab lain pun semua dia akan tulis misal ataupun contoh. Jadi bila sebut misal atau contoh, bukan wajib mesti macam mana yang dia sebut. Itu sekadar contoh atau misalan sahaja. Jadi kalau tak sama pun, tapi poinnya tu sama, tak apa dah. Kadang-kadang orang dia salah faham, dia kena kesebiji macam ni. Tak, ini contoh yang ulama tunjukkan. Jadi misal lafaz niatnya iaitu nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Yang artinya nawaitu sahaja aku berniat. Nawaitu tu maknanya aku berniat. Raf'a mengangkat, al hadathi hadaslah, al asghari kecil, asghar kecil, lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Jadi sahaja aku, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Apa bahasa pun boleh, asalkan niat itu menyatakan bahawa kita nak melaksanakan sesuatu ibadat itu kerana Allah. Jadi kita niat dalam bahasa Melayu pun boleh, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, ya. Jadi poin yang pertama pada niat ini iaitu mengangkat hadas. Ataupun dia kata sini, berniatlah ia menunaikan fardu wudu. Contoh lafaz niat ni. Poin yang kedua ni, kita mesti sebut fardu wudu, kewajipan wudu. Tadi mengangkat hadas, raf'al hadasil. Yang ni fardu wudu. Contoh niatnya dia bagi, nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala. Sahaja aku aku niat memfardukan wudu ataupun fardu wudu kerana Allah Ta'ala. Aku niat wudu yang wajib kerana Allah Ta'ala, ataupun begitu pun boleh, sebab fardu tu makna wajib. Asalkan poin dia ada maksud kewajipan wudu, fardu wudu. Sebab wudu ni ada 2 hukum. Kadang-kadang dia jadi wajib, kadang-kadang dia jadi sunat. Dia jadi wajib bila nak melaksanakan perkara-perkara yang memerlukan wudu. Contohnya semayang. Semayang mesti ada wudu, maka wudu di situ jadi wajib. Asal wudu tu tak wajib. Asal wudu itu hukumnya sunat. Tapi sebab nak mengerjakan yang wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaedah dia. Apa saja yang nak menyempurnakan yang wajib, maka sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Jadi sebab nak menyempurnakan semayang yang wajib itu, maka wuduk yang asal hukumnya sunat berubah menjadi wajib. Itu jadi situ wuduk jadi wajib. Lepas tu baca Quran mesti keadaan dalam bersuci. Jadi salah satu untuk bersuci itu dengan mengangkat hadas kecil, maka jadi wajib mengangkat hadas kecil itu, iaitu wuduk itu. Tapi kadang-kadang dia jadi sunat. Bila sunat? Bukan perkara yang mensyaratkan wuduk. Ada perkara-perkara yang tidak mensyaratkan wuduk. Contoh, nak azan atau iqamah wajib wuduk ke tak wuduk? Nak kena tahu ni. Wajib berwuduk ke tak berwuduk kalau kita nak azan? Macam mana? Apa? Geleng tak tahu ke geleng tak wajib? Tak wajib, sunat sahaja. Jadi masa tu wuduk tak jadi wajib, wuduk jadi sunat. Jadi kalau tak ada wuduk boleh tak azan? Boleh.
Jadi janganlah dah masuk waktu dah terlewat, kita ada buat kerja khidmat dan sebagainya. Orang pun kata pergi azan dulu. Tak ambil uduk lagi. Tak payah ambil uduk lah, pergi je lah. Kan? Pergilah azan dulu. Tak ada masalah tu. Cuma kurang afdal, yang lebih baik dalam keadaan berwuduk, tapi tak jadi syarat. Dia begitu. Jadi ada perkara-perkara yang tidak mensyaratkan mesti berwuduk. Kena tengoklah. Jadi perkara yang tidak mensyaratkan mesti berwuduk, hukumnya sunat. Contoh lagi, nak tidur kita berwuduk, sunat. Situ hukumnya jadi sunat. Jadi bila ada beza antara wajib dan sunat, maka sebab itulah ada niat yang mesti ditakyinkan akan kefarduannya. Makna mesti disebutkan akan kefarduannya supaya terkeluar daripada wuduk kita ni wajib ke sunat. Jadi maka adalah niat yang berbunyi fardu wuduk, nak menunjukkan wuduk di sini wajib. Kenapa wajib? Kerana nak melaksanakan ibadah yang mensyaratkan wuduk di dalamnya. Okey, selesai. Wajib menyertai niat dengan mula membasuh muka. Muqaranah nama dia. Bahasa Arabnya panggil muqaranah. Ambil daripada perkataan qarin ataupun qaran, yang artinya kesertaan, bersekali. Jadi bersekali niat, bersekali membasuh salah satu juzuk daripada muka. Macam mana kita ambil uduk, air itu jatuh daripada mana-mana sahaja bahagian yang dinamakan muka, maka masa tu masuk niat. Masa tu masuk niat. Masuk niat pula, an-niyatu fil qalbi. Niat itu duduk di dalam hati, masuk dalam hati. Adapun melafazkan niat, hukumnya sunat. Ulama meraikan maksud melafazkan niat dengan bunyi mulut. Dengan bunyi mulut tu ulama kata sunat didahulukan beberapa saat ataupun beberapa detik sebelum melaksanakan niat yang sebenar. Maknanya masa kita ambil uduk tu, kita nak ambil uduk tu, kita cedok air, masa tu kita niat dalam lafaz, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tapi bila air jatuh ke muka, kena masuk dalam hati. Faham? Kalau dia hanya lafaz tapi masa masuk muka, air kena muka, tak masuk dalam hati, tak sah niat. Faham? Jadi yang masa lafaz tu itu sunat. Yang wajibnya masuk niat dalam hati masa air kena muka. Okey? Tapi jangan was-was lah. Sebab yang mengaji pagi subuh ni setan pun mengaji juga. Nanti dia kacau kita. Kita nak saja aku. Lambat. Tak kena dia kata. Tak sekali. Setan kan cocok, tak sekali ni. Air jatuh dulu, melambat masuk niat. Lepas tu buat kali kedua, buat. Setan pula kata, dak niat masuk dulu, air tak kena lagi. Pula dah, tak payah. Jadi ulama kata bermudah-mudah saja. Macam mana bermudah-mudah? Mau ambil air, sapu ke muka, masuklah niat. Tak ada masalah waktu. Kan? Lepas tu gosoklah sepuas-puasnya. 2 jam tak apa gosok muka tu. Dah payah sangat. Tok Guru Siddiq Nur cerita masa dia ngaji pondok dulu, ada satu orang pelajar, kawan Tok Guru lah kot agaknya. Kan? Belajar dia jenis was-was dekat sekolah. Sahaja aku duk gitu. Datang Tok Guru dia terajang dari belakang. Setan boom masuk dalam kolam. Bukan anak murid dia setan. Tok Guru terajang setan. Terajang setan yang kacau anak murid dia sebab was-was. Ada satu setan namanya waswasah. Tugas dia mengwas-waskan segala ibadat kita. Ibadat kita jadi duk ya gedak. Itu nama setan tu, setan waswasah, haram jadah. Tu. Yalah, dia menyusahkan, jangan layan. Jangan layan. Dia bukan payah sangat ibadat ni. Bukan nak kena masuk jin. Macam orang takbir. Teruknya. Ambil mic ni, tonyoh hantar muka dia. Dia Allahu Akbar je lah. Allahu Akbar. Udah payah pula. Sama juga dengan niat tadi ni. Ini kadang dia tolak air saja. Bismillah. Bismillah. Tolak air baru. Belum cendok, baru tolak dah was-was. Allah. Payah. Jangan layan. Dia macam mana kita nak tahu syak ke was-was? Apa beza syak dan was-was? Ragu-ragu. Syak lain, was-was lain. Kalau terjemah bahasa Melayu nampak sama, syak pun was-was juga.
ragu-ragu juga, was-was pun ragu-ragu juga. Tapi dari segi istilah syaraknya berbeza. Syak ni sekali-sekali. Sekali-sekala. Maksudnya kadang-kadang berlakulah sebulan sekali kita terleka jap. Aku niat dah tadi. Tersilap niat. Niat nak ambil uduk, pergi niat mandi wajib. Contoh. Tapi tak berlaku selalu. Kadang-kadang. Setahun sekali ke, kan? Sebulan sekali. Tapi yang jenis was-was ni tiap-tiap kali. Setiap kali ambil uduk, niat semayang raya ke niat uduk? Kalau duk tiap kali nak ambil uduk ada masalah, itu bukan syak dah tu was-was. Bila was-was tu kerja setan. Tapi kalau syak, kadang-kadang teguran malaikat sebab kita ni tak serius. Sama juga dalam semayang. Asal semayang lupa rakaat, tu setan. Tapi kalau sekali-sekali dia terlupa, itu kadang-kadang malaikat nak tegur kita, kenapa tak khusyuk semayang ni, duk tak ingat rakaat ni. Itu sekali-sekala. Faham? Itu membasuh muka. Selesai dah bahagian niat. Bahagian basuh muka pula adalah had atau keluasan muka itu ialah di antara tempat tumbuh rambut yang biasa. Okey. Mana kita nak basuh muka? Sekarang ni kita kena tahu di mana kawasan muka. Kawasan muka, kata ulama, sepakat ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, iaitu bermula daripada tempat tubuh rambut. Kita tolak sikit kopiah kita ni, nampak ada mula-mula rambut kita tumbuh. Start daripada itulah dipanggil muka. Tapi di sana dia letak dalam kurungan, dalam kitab ni dia tulis yang biasa. Maksud yang biasa ni kenapa? Kerana kalau orang tu jenis botak tengah, rambut dia mula belakang ni, adakah muka dari sini? Allah, muka sini kan? Jenuh. Tak, sebab tu ulama buat dalam kurungan yang biasa. Maknanya ghalib manusia biasa rambut kat mana? Sini juga. Jadi walaupun rambut dia jenis belakang, tetapi bila nak basuh muka tetap mula dari sini juga, ikut orang lain. Dipanggil nadir, luar biasa. Nadir itu maknanya bukan kebiasaan. Jadi jangan ikut yang nadir, jangan ikut yang luar kebiasaan, ikut yang kebiasaan. Okey, tempat tumbuh rambut hingga akhir tulang dagu. Kita di bawah ni kita tekan kat mana yang keras, itu dipanggil tulang dagu. Jadi bermula muka daripada tempat tumbuh rambut sampailah ke tulang dagu yang keras ni. Itu dia punya had muka daripada atas sampai ke bawah. Okey. Bujur muka pula, tepi dia. Pegang start daripada cuping telinga ni lalu kot tulang ni. Itulah semua bahagian muka. Ni yang keras ni. Kalau tak ada, naya. Apa hal tak ada? Nampak? Pergi cek doktor. Dan bahagian di antara dua telinga, antara lebar pula, yang ni yang kutil macam ni, ni panggil cuping. Cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri, itu dipanggil lebarnya. Faham? Kemudian bahagian atas, sini dah jumpa. Atas bawah dah jumpa, tepi dah jumpa. Sini pula ulama kata tempat tumbuh rambut tadi, tarik pakai pembaris sampai ke cuping. Macam ni. Itulah dipanggil, ini semua tu dipanggil bahagian muka. Faham? Jadi bila kita dah tahu dah itu bahagian muka, maka wajib kita basuh muka ikut kawasan itu. Mesti kawasan tu mesti rata air. Kalau ada yang tak rata air, tak sah bahagian mukanya. Wajib lintang muka dah. Wajib membasuh sekalian bulu mata, kening, jambang, misai dan janggut yang tebal. Semua jenis bulu yang ada di atas muka wajib basuh. Antara pesanan Tok Guru Siddiq Noor masa kami mengaji, dulu Tok Guru ngajar fiqh juga samping Ustaz Salman. Jadi Tok Guru kata orang perempuan muslimat kadang-kadang dia ada sideburn panjang sini kan, rambut sini. Lepas tu masa dia pakai tudung ke atau dia nak ambil uduk, dia selak letak belakang telinga kan, kemudian dia basuh sini saja, tak sah. Sebab apa? Sebab rambut sini adalah rambut bahagian muka, maka wajib basuh juga rambut sini. Dia dikira bulu di atas muka, sebab rahang tu belakang, ini had muka. Jadi rambut tu duduk dalam kawasan muka, dia pergi selit belakang, tak basuh, tak sah uduk. Jadi dia kena basuh. Kita orang lelaki
kena maklum kepada isteri kita, kan? Tu penting orang lelaki kena mengaji. Dia sebenarnya orang perempuan tak wajib datang kuliah. Kita sebut orang perempuan tak wajib datang kuliah. Dia duduk rumah aja, kan? Orang lelaki lah yang wajib datang kuliah mengaji. Kemudian orang lelaki suaminya kena ajar pula isterinya di rumah. Suaminya pula kena buka kitab. Tapi kalau suaminya balik rumah buka kitab pun terbalik, suaminya wajib bawa isterinya sekali. Okay. Abang nak buka kitab ni, duduk. Suami dia kata. Anak pun tegur, "Yah, kitab terbalik tau." Pegang kitab pun terbalik dah. Maknanya dia tak reti nak menyampai. Itu maksudnya. Dia mengaji tu dia faham dah, tapi dia nak terang balik ke anak bini tak reti. Jadi wajib dia bawa sekali isterinya supaya dapat sama-sama mengaji fardu ain. Itu baru jadi wajib situ. Asal hukum. Tapi kalau kami datang juga, baguslah. Lebih pahala. Muslimat datang mengaji lagi bagus. Cumanya tak dikerahkan. Adapun muslimin kerah, wajib. Jangan buat main. Kita kadang-kadang kita duk sangka orang minum arak tu maksiat. Betul, orang minum arak maksiat, orang berjudi maksiat. Tapi kita terlepas pandang, orang tak semayang pun maksiat, orang tak mengaji pun maksiat. Kita duk kutuk orang, apa benda beratur tikam nombor ekor, benda lah dia ni nak pertahankan arak lah, apalah, minum arak lah, mabuk langgar tiang. Yang dia tak datang mengaji, maksiat juga. Sebab mengekalkan diri dalam kejahilan satu dosa. Malah bukan dosa kecil, dosa besar. Dalilnya al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu pengikutnya. Macam mana kamu nak beramal sedang kamu tak ada ilmu? Hukumnya berdosa. Jadi tak boleh buat lebih kurang. Yang ni yang masyarakat awam kita terlepas pandang. Sebab tu kita kena tegur dan nasihat. Baik, adapun janggut laki-laki yang tebal, maka tidak wajib dibasuh melainkan yang luarnya sahaja. Okey, baik. Bahagian janggut gini. Laki lain, perempuan lain hukumnya. Bagi lelaki dulu. Kalau janggutnya tebal, dia wajib usap gini sahaja. Apa makna tebal? Makna tebal kalau tengok daripada depan tak nampak kulit dagu. Tu tebal. Macam contoh janggut Ustaz Azaidrus, tak nampak kulit dagu dia, tebal. Jadi memadai usap sahaja. Kalau janggutnya nipis, wajib diselat-selati. Maksud selat-selati gini. Kena gosok dia supaya air masuk celah-celah janggut. Apa yang dimaksudkan dengan janggut yang nipis? Bila dipandang daripada hadapan nampak kulit dagunya. Itu dipanggil janggut yang nipis. Adapun perempuan walaupun janggutnya tebal sekalipun wajib diselat-selati. Ni dalam kitab sebut. Dia kata janggut perempuan yang tebal wajib diselat-selati. Dia kata. Kita pun baca, betul ke tak ni janggut perempuan? Memang ada, kan? Tapi tak semualah. Hati-hati. Ingat daripada luar nikah, okey dah. Nikah malam pertama, bukalah, kita kata. Dia pun buka, tada, gini. Dia nak tahulah, mungkinlah, tapi tak ramai. 1 dalam 1 juta kot. Kan, tak tahulah kan. Tapi sebab ulama sebut, mungkin ada. Ulama ni kalau dia sebut, boleh jadi ada. Cuma mungkin kerap ke tak kerap, wallahu a'lam. Dia kata gitu. Ataupun khunsa pun sama juga. Khunsa yang berjanggut walaupun bukan nipis, tebal pun kena wajib gosok. Kalau nipis lebih lagi lah. Beza dengan lelaki. Baik. Bersalahan janggut, ni disebut dah. Bersalahan janggut perempuan. Baru dia sebut tadi. Ini disebut dah janggut perempuan. Maka wajib dibasuh dalam dan luarnya jika tebal sekalipun. Tebal pun wajib kena gosok walau janggut perempuan. Kan? Jadi kalau isteri ada janggut, cakap dia, awak wajib gosok ni. Contohlah. Isteri kita sama dah je, tak ada lah. Orang yang belum kahwin mana tahu. Kan? Baik. Membasuh 2 tangan. Membasuh 2 tangan pula. Abang muka dah. Jangan duk bayang. Dia senyum sorang-sorang duk bayang muslimat ada janggut. Dah habis, kita pergi tangan pula. Membasuh 2 tangan. Membasuh 2 tangan itu ialah membasuh 2 tapak tangan dan 2 lengan serta 2 siku.
Yang dimaksudkan basuh tangan itu kerana tangan ni ada banyak makna. Syekh sebut tangan tu ada 3 makna dia. Okey, dari segi bahasa uruf lah, kebiasaan goleknya, macam kita orang Malaysia pun maksud tangan tu daripada sini sampai sini kita panggil tangan. Okey, itu dari sudut kebiasaan bahasa. Kalau dari segi wuduk, makna tangan tu dari jari sampai siku. Tu makna tangan dalam wuduk. Tapi kalau makna tangan dalam hukum hudud, jinayat, makna tangan tu sini sampai sini sahaja. Jadi yang dikatakan potong tangan bukan potong sampai sini, potong sampai pergelangan tangan sahaja. Ada seorang jemaah anak kuliah di Masjid Taiping, dia cerita dia dapat tengok hudud di Arab Saudi. Kebetulan nasib dia, masa tu dia buat umrah, tiba-tiba dia tengok polis blok jalan apa semua. Kenapa blok jalan ni? Lepas tu bila isteri dia nak turun daripada bas, polis tak bagi turun. Polis kata perempuan jangan turun, laki je boleh turun. Tanya kenapa? Sebab nak jalan hudud rupanya. Arab Saudi kalau waktu tu didapati bersalah, terus orang cakap apa, mahkamah ni siasat apa semua, kalau disabit salah, waktu tu juga laksana hukum. Tutup jalan tu kat highway dia ada tempat dia tutup. Lepas tu dia nampak lelaki tu dia punya, mula doktor datang cek dulu, cek apa semua, nyawa dia semua okey. Lepas tu dia tarik tangan ni ke depan, dia buat longgar macam ni. Dia buat macam ni. Lelaki tu senyap, dia kata apa? Tengok je lah. Tu datang satu orang, dipanggil itulah tukang potong. Datang tukang potong tu, dia tutup muka dia. Ni nampak mata je. Jadi tak kenal siapa yang potong, takut dia balas dendam, dia potong balik lagi yang. Dia kena tutup muka dia. Dia datang, dia bawa pisau. Lepas tu tak ada bius, tak ada apa. Dia baca ni ayat apa semua, dia disebutkan kesalahan dia sebab apa gini-gini dalam bahasa Arab. Lepas tu dia letak je pisau ni, laju tak gitu. Dia letak, tarik terus. Dia pusing pisau tu. Tak gitu. Lepas tu bila dah pusing gitu, darah menitik dah ni. Lepas tu kawan ni angkat tangan ni macam ni, seorang lagi tarik tangan ni macam ni, terputus. Dia nampak depan mata. Lepas tu dia akan angkat tangan tu, ditunjuk kat semua orang. Dia kata ini tangan orang mencuri, ambil iktibar. Tu kawan tu terus doktor sambut dia apa semua, bawa dia hospital. Tapi dia kata dia tengok lelaki tu tak jerit pun. Maknanya pisau dia memang sangat-sangat tajam. Tajam betul. Sekali lalu. Tu hukum hudud. Tapi itu hudud cara Arab Saudi. Hudud yang nak dilaksanakan di Malaysia bukan macam tu. Nak kita bawa ke pakar, doktor bius dulu supaya kurang sakitnya apa sebagainya, lepas tu baru potong. Dia sebab kaedah pelaksanaan itu dari segi ijtihad. Kaedah hukum itu dari segi nas qat'i. Allah sebut asariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma, pencuri lelaki pencuri perempuan hendak engkau potong tangan mereka. Itu dalil, itu arahan perintah. Adapun kaedah melaksanakan ijtihad ulama. Sebab tu kadang-kadang ada berbeza pandangan. Baik, apalah cerita bab tu. Wajib membasuh sekalian bulu. Bulu lagi, daging, bulu-bulu atas tangan wajib basuh. Biar lebatnya mana pun, macam hutan Amazon, basuh. Kemudian daging yang tambahan, kutil ke ataupun tumbuh satu lagi tangan dalam tangan gini. Tangan juga wajib basuh. Selagi mana duduk atas tangan yang ori itu. Kalau tangan palsu wajib buka. Masih nak ambil uduk kena tangan. Tapi kata ulama, kalau payah menanggalkannya, mungkin dia dah plaster ke apa ke, bateri siap ke apa, tak boleh tanggal. Kalau tanggal mudarat dia, tak payah buka. Tapi kalau benda yang boleh buka, macam dia sarung saja, wajib buka. Masa nak ambil wuduk. Baik. Daging, begitu juga jari-jari yang lebih dan kuku. Kalau ada tambah jari, lagi 10 lagi jadi ini. Wajib basuh ke 10 semua. Dan kuku pun kena. Kuku panjang kena. Bagi orang yang terpotong sebahagian daripada tangannya terpotong, sebab tadilah curi tadi, hendaklah membasuh ia akan yang tinggal. Basuh tinggal yang baki lagi. Kalau kena potong sini, basuh sini. Daripadanya. Dan jika terpotong pada siku, sampai siku kena potong.
Macam mana nak buat? Hendaklah membasuh ia akan tempat terpotong itu. Dia memadai basuh sini saja. Basuh dekat yang kan bila dah terpotong mesti bulat macam ni, takkan kau lubang gitu lah. Macam ni. Basuh tu. Tempat tu. Gitu. Inilah tahu ni walaupun memang tak berlaku kat kita. Tapi kalau berlaku kat orang lain kita boleh cerita. Tu penting kena belajar. Selesai tangan. Menyapu sebahagian daripada kepala pula, iaitu menyapu. Okey. Tadi kita tengok semua diguna perkataan membasuh. Membasuh muka, membasuh tangan. Sampai kat sini ditulis menyapu. Apa beza basuh dengan sapu? Okey, basuh mesti airnya banyak dan mengalir. Setengah pandangan ulama kata satu mud. Satu mud tu maksudnya kalau kita tadah air dalam tangan, itulah makna air satu mud. Banyak itulah dia panggil satu mud. Lepas tu bila kita sapu ni, air tu dia akan mengalir macam tu. Itu dipanggil membasuh. Berbeza dengan menyapu. Menyapu tak payah takung. Celup air dalam tangan, tangan tu basah, kita pun sapu. Tu menyapu. Faham? Jadi bahagian kepala memadai menyapu saja. Menyapu sebahagian daripada kepala, iaitu menyapu sebahagian daripada kulit kepala atau rambut yang di dalam had atau kawasan kepala. Dua, menyapu ni dalam bab wamsahu biru'u. Macam mana tahiyat tu? Menyapu kepala ni dua, sama ada sapu ke rambut atau sapu ke kulit. Yang asalnya sapu ke kulit, tapi kalau rambut tebal memadai sapu ke rambut. Okay. Tapi rambutnya mana? Rambut yang di dalam kawasan had kepala. Mana had kepala? Boh kopiah atas kepala, ambil marker pen tu, conteng keliling kopiah tu. Itulah dipanggil kepala. Luar daripada tu bukan kepala. Faham? Kadang-kadang kita pakai kopiah, lepas tu ada rambut belakang ni. Itu tak boleh. Kita ambil air sapu belakang tak sah. Sebab rambut tu tak masuk dalam kawasan kepala. Yang masuk dalam kawasan kepala yang dalam kopiah kita tu. Dia gitu. Kan? Kalau tak puas hati lagi pakai marker pen, boh kopiah, ambil gunting-gunting keliling kopiah tu. Lepas tu buka tengok macam mana. Itulah dia. Tu panggil kepala. Kalau rambut panjang macam mana Ustaz? Kalau rambut panjang tak boleh dia sapu rambut yang hujung tu saja. Contoh rambut panjang lelaki ke atau perempuan ke, macam nilah. Ini katalah rambut panjang, dia sapu sini. Tak boleh sebab rambut yang ni bukan bahagian kepala. Dia kena juga rambut yang di atas kepala. Dan kalau botak tak ada rambut, sapu kepala lah. Itu tanya juga. Tak ada tanya pun, dah saja buat. Sapu kepala lah. Kan? Kalau rambut ada pandangan ulama kata madai 3 helai, ada yang kata sehelai. Tak payah nak kira lah berapa helai tak apa. Ni dia kira betul-betul. Selai, 2 helai, ya sapu lah, buat payah celup dalam kolah tu. Baik, harus membasuh kepala dan memadai meletakkan yang basah ke atas kepala. Boleh juga kalau dia tak nak baca satu-satu. Harus membasuh kepala. Kalau dia tak nak sapu, dia nak basuh. Maknanya dia ambil air banyak tadi sapu. Boleh juga. Hukumnya harus. Harus, bukan sunat. Harus. Sebab yang basuh keseluruhan kepala itu mazhab lain. Mazhab kita Imam Syafi'i sebahagian saja memadai dah. Dan memadai meletakkan yang basah ke atas kepala. Ataupun dia tak nak basuh, tak nak usap, tapi dia ambil kain, dia lalukan kain yang basah tu, kain tu dibasahkan, lepas tu dia lalukan atas kepala, pun sah. Pun sah juga, kerana dikira menyapu juga air di atas kepala. Dan memadai menyapu kepala dengan yang seumpama kain ataupun selain daripada kain. Dalam kitab lain disebut kayu. Ambil kayu basah lalu atas kepala pun boleh juga. Atau sebagainya. Membasuh 2 kaki serta 2 mata kaki. Mana 2 mata kaki? Buku lali yang ada bonjol suk bunjut tu. Yang itu dipanggil 2 mata kaki. Itulah had dia. Had kaki sampai pergelangan sahaja. Kan? Sampai pergelangan saja. Ini ambil uduk sampai peha apa kejadah dia selak kain pelekat sikit lagi nak nampak. Kita sampai lupa basuh muka ke basuh kaki. Tengok ke dia. Nampak? Dia selak sampai peha. Betul. Tengok pakcik-pakcik kat masjid kadang-kadang.
Tengok nadah kitab pegang kepek gini kitab. Nah, sampai kuning kitab tu yang panggil kitab kuning. Kan? Tapi tak ambil wuduk selakkan melekat sampai peha. La ilaha illallah. Tolong tegurlah kita para pendakwa, cakap pakcik-pakcik. Kan? Ambil wuduk tu memang bagus dah, boleh pahala, tapi buka aurat boleh dosa. Kan? Tak boleh, kena jagalah benda tu. Ataupun kadang dia naik motor, dia selakkan melekat dia, duduk atas raga tu. Nampak? Steady. Lepas tu dia lalu tepi padang, nampak budak-budak main bola pakai seluar pendek, dia kata astagfirullahalazim, apa seluar pendek yang dia tu. Nah, kita tegur, dia kata aircon Ustaz, aircon. Nampak? Kita pun tanya apa benda dalam raga tu. Membasuh dua kaki, wajib menyampaikan air kepada sekaliannya. Dan wajib menghilangkan barang yang menegahkan sampai air, dan wajib kita menghilangkan apa saja yang menghalang air sampai ke kulit. Tadi kat tangan dia tak cerita macam ni, sebenarnya sama juga. Wajib menghilangkan apa-apa yang menghalang. Tak kira lah cat, buat contoh sini seperti getah atau lilin, benda yang melekat. Benda yang melekat menutup kulit kena buangkan dulu. Berbeza dengan benda yang duduk atas kulit tapi dia boleh cair dengan air. Itu dikira air masuk dalam kulit sebab dia larut. Contoh dakwat pen jenis ball pen biasa ni. Kan? Kalau macam kita buat tulis dobit-dobit, terconteng ke tangan sikit tu. Kita basuh gitu, dia dakwat pen tu dia mudah cair dengan air. Maka itu tak ada masalah. Tapi yang jenis yang melekat kuat, contoh apa? Permanen. Tak kira lah benda yang memang melekat kuat. Makna kata kalau kita gosok gini dia tak mudah hilang, dia mesti pakai alat lain untuk menghilangkannya. Yang tu baru dikira melekat. Dia tak larut dengan air, tu tak boleh, sebab itu dikira menghalang air. Ataupun minyak, hati-hati. Minyak dengan air ni dia berpisah. Air akan duduk bawah, minyak akan duduk atas. Jadi bila minyak ada kat tangan, maknanya air tak kena ke kulit, sebab ada lapisan minyak. Jadi kena buang dulu minyak-minyak tu. Sama ada minyak makan sup, nanti kan raya haji makan sup daging, mesti tangan berminyak-minyak. Lepas tu nak sembahyang, bersihkan dulu kan. Jangan main pakai ikut situ je, takut air tu tak kena ke kulit. Tu menegahkan air sampai ke kulit atau seperti getah atau lilin. Dan wajib menyucikan bahagian yang di bawah kuku ni, dalam kuku, daripada kekotoran yang menegahkan sampai air. Okey, macam kita jawab dah sebelum ni, ini Ana ambil daripada Ustaz Salman. Ustaz Salman yang ajar. Dia kata kalau dalam kuku ni ada daki-daki hitam, tapi kalau hitam tu kerana kita garu-garu kulit kita sehingga jadi daki, yang itu dimaaf, sebab daki tu pun dikira sebahagian daripada kulit, maka dikira air sampai kulit juga. Tapi kalau hitam tu kerana main tanah ataupun main taik lembu, dia buat taik lembu buat jadi istana pasir. Dia main-main melekat ke kuku. Lepas tu dia pergi ambil uduk, tak boleh, tak sah. Sebab apa tak sah? Air tak sampai kulit, kena dekat taik lembu tu dalam kuku dia. Jadi kena cungkir keluar. Tapi memadai sekira-kira. Ulama kata kalau halus sikit sangat, tak payah paksa dah. Ini yang terlampau ketara, sikit-sikit dimaaf. Kan? Ini sampai tercungkir tu hukum. Jangan tak, Islam bukan sampai terlampau keras sangat. Dia kaedah dia idza daqal amru ittasa'a. Apabila terlampau sempit dilonggarkan sedikit. Itu kaedah fiqh dalam Islam. Dan wajib menyucikan bahagian yang di bawah kuku daripada kekotoran yang menegahkan sampai air. Adapun kekotoran yang tidak menegahkan sampai air, tak ada masalah, itu murad dia. Dia dipanggil mafhum mukhalafah. Orang yang sebahagian daripada kakinya, ini sebenarnya ada perkataan tertinggal. Orang yang sebahagian daripada kakinya putus atau terpotong gitu, wajiblah membasuh yang baki daripadanya. Maknanya kalau kakinya putus ke potong, basuh sekadar yang tinggal sahaja. Tapi kalau terpotong itu, jika terpotong di atas daripada mata kakinya, maka tidaklah wajib membasuh yang tinggal itu, bahkan sunat. Tapi kalau ni kaki kita, ni buku lali kan, kat sinilah pergelangan kaki. Tapi kalau terpotong tu di atas ni, kalau potong sini, kita basuh sinilah yang mana tinggal. Tapi kalau dia bukan potong sini, kaki masuk dekat dalam rim motor,
terplek out situ, patah perut sini. Kan, katalah contoh. Nah, jadi tak wajib basuh kaki. Sunat saja kita sapu air atas ni. Sunat saja. Kalau tak basuh tu sah mayang. Sebab kaki tak ada dah. Nah. Tapi kalau potong kok peha, lagi tak payah basuh. Nah, kalau sini pun tak basuh pun lagi lah. Kan? Mana dah tahu ada orang hidup separuh lah. Badan dia separuh je, tapi hidup je. Kan? Baik. Membasuh yang tinggal itu bahkan sunat. Kemudian yang terakhir, betul kita selesaikan kuliah kita, tertib, iaitu melakukan satu daripada fardu wudu itu dengan mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Maksudnya yang mana kena buat dulu, yang mana kemudian buat kemudian. Kalau dia terskip macam mana? Dia basuh muka, terlupa duk sembang alik sembang, kan? Akhirnya terbasuh kaki terus. Jadi yang mana sah, mana tak sah? Sah hanya muka, kaki tak sah. Sebab dia melangkau tertib. Gitu. Maka hendaklah dahulukan basuh muka daripada basuh dua tangan, dan dahulukan membasuh dua tangan daripada menyapu kepala, dan mendahulukan menyapu kepala daripada basuh kaki. Dia nak cerita ni tertib dia lah. Tak masalah tu. Sekiranya diperbuat sekalian fardu wuduk itu pada ketika yang satu, maka sah satu fardu sahaja. Itu fardu yang dahulu tertibnya. Okey, maksudnya sini, yang poin yang ini, dia kata kalau kita buat serentak semua, jadi mana saja yang sah dulu? Yang sah muka dulu. Nah, maksudnya sekali dia basuh muka, sekali basuh tangan, sekali basuh kaki, sekali basuh kepala dalam masa serentak. Yang lain semua tak sah, muka je sah. Sebab yang lain tak masuk tertib. Faham tak? Ni dia buat contoh aja. Katalah contoh wuduk kita ni ada orang tolong wudukkan. Ada 4 orang sebab ada tempat yang wajibnya 4 tempat. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi ada orang tolong basuhkan muka kita, dalam masa yang sama ada orang basuhkan tangan kita, dalam masa yang sama ada orang basuhkan kepala kita, dalam masa yang sama ada orang basuhkan kaki kita. 4 perbuatan tu dibuat serentak. Jadi ulama jawab yang sah muka sahaja. Sebab apa jawab yang sah muka saja? Sebab yang lain tak masuk dalam tertib. Sepatutnya lepas muka dah sempurna baru pergi tangan. Ni muka tak sempurna lagi dah buat tangan, tak boleh. Faham? Tangan tu tak terpakai. Gitu. Kalau ambil uduk terjun dalam sungai, dalam laut boleh tak? Ulama kata boleh. Boleh. Sama ada di masa terjun tu dia sembah muka dulu supaya tertib masuk ke muka dulu, ataupun dia masuk punggung dulu, tak apa. Tapi senyap sekejap di dalam air supaya makna kata air tu pergi muka, pergi tangan, dikira macam tertib dah. Dia gitu. Tapi sunat menggoyang-goyangkan. Kalau kita basuhkan tangan kita ke dalam air yang tenang, tidak mengalir, disunat digerak-gerakkan. Okey, selesai. Kemudian kita nak ajar tips cara Tok Guru ambil uduk. Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Noh. Baik, Tok Guru pertama ambil air yang pakai gayung, ambil air, keluarkan, basuh tangan di luar. Jangan basuh tangan dalam kolah. Kerana kita tak tahu tangan kita ni pegang apa. Kita celup dalam kolah akan mengotorkan air kolah. Jadi cedok dengan gayung, basuh di luar. Tangan tu dulu. Tu sunat. Lepas tu qomar. Atamat wa astan syiqaq, membersihkan hidung. Nah, yang afdalnya atau yang sunatnya buat serentak dua-dua. Macam mana? Ambil air, qomar dan sedut. Bukan sedut yang qomar tu. Sedut pula, ngong namanya. Nampak? Air ni lah sedut sikit, tinggalkan separuh kat dalam ni, yang tu pula sedut. Sedut jangan tak buang pula, sedut hai. Air naik ke kepala terus. Nak buang lah pula, buang, qomar keluarkan balik. Itu. Tapi nak buat satu-satu pun boleh. Cuma yang paling terbaik sekali. Buat qomar-qomar dulu, lepas tu baru basuh hidung. Okey, lepas tu dah basuh muka. Basuh muka, Tok Guru dia nak keluar daripada khilaf. Takut kalau kita main sapu gini, takut air tu tak mengalir dengan sempurna. Maka cara Tok Guru dia ambil gayung, dia tuang daripada atas, tangan kiri gosok. Tu cara Tok Guru kita. Walaupun dalam kitab tak sebut. Tapi cara Tok Guru kita ni bersanad, dia ambil daripada guru dia. Kan? Jadi ambil air sini, buat macam ni. Selat-selatkan sambil tuang. Jangan tak tuang, jangan macam ni je gayung tu. Mana air? Memanglah namu tak tuang. Okey, basuh muka selesai. Lepas tu basuh tangan. Basuh tangan Tok Guru dia celup dalam kolah.
Dia celup. Celup, lepas tu goyang-goyangkan sikit. Celup tu biar lebih. Patut sampai siku je, tapi kita celup lebih sikit. Sebab tu sensor tangan tinggi-tinggi, celup lebih sikit. Sekarang nak menyempurnakan. Kalau betul-betul ngam, takut ada yang tak kena. Jadi bila lebih, confirm semua kena. Gitu. Kemudian, tapi Tok Guru pesan, kalau ambil pakai pilih air, hati-hati masa melipat tangan. Ataupun ambil uduk macam ni pun, hati-hati dalam melipat. Takut-takut kita cepat sangat melipat, air tak lalu lagi sampai kat sini, kita dah lipat. Bila lipat, buka sini kering. Bila sini kering, tak sah. Tak sah wuduk, tak sah semayang. Jangan buat lebih kurang, kan? Rugilah. Penat ni gergang sampai benjol dahi-dahi. Allah kata mana ada semayang, wuduk tak sah. Tu tangan. Lepas tu basuh kepala. Yang sunnahnya Nabi, letakkan ibu jari kat dalam telinga ni, ditarik. Basahkan tangan dulu, tarik ke depan sampai ke belakang, pusing balik. Ataupun dari belakang ke depan, pusing balik. Ataupun daripada tengah ke depan ke belakang. Boleh belaka. Itu yang sunnahnya. Yang memadainya, kata Imam Syafi'i, memadai sebahagian. Kita angkat sikit kopiah gini, kita pun langsung gini pun boleh, tak ada masalah, kan? Mana tahu dia jenis jaga jambul dia, kan? Ambil sikit je lah. Tu bahagian kepala. Bahagian kaki, jari kelingking sebelah kiri, ini kaki kita masukkan di celah-celah begini. Kalau boleh duduk, takut tertonggeng masuk dalam kolah. Kalau boleh ni duduk, atau berpaut kepada sesuatu yang kita rasa boleh bersandar. Jangan sandar kat orang, kawan tu belang kita jatuh, kan? Jadi diselat-selatkan dengan jari kelingking tangan sebelah kiri. Ini disebut dalam kitab. Buat begitu, kan? Jadi itulah kesempurnaan wuduk. Kalau tak buat macam tu pun tak apa, tapi bagi sempurna elok-elok. Pastikan air rata ke semua tempat. Jangan buat lebih kurang. Kalau kita perasan pondok, anda tak perasan lagi lah. Tapi kalau kat masjid luar ada, dia kaki dia duduk atas slipper, dia ambil air, dia cedok itu. Kita khawatir, bukan kita kata confirm tak sah, tapi khawatir kalau diangkat kaki, tapak ni kering, tak kena air. Sebab tadi tapak ni tertutup, kan? Jadi takut tak sah, semayang jadi tak sah. Angkat kaki tu, keluarkan slipper, basuh. Jangan buat malas sangat. Jam-jam ni kalau boleh buka. Memang ada pandangan yang kata boleh air mengalir kalau jam longgar. Tapi kita nak keluar daripada khilaf. Kita takut dia jadi tak sah. Sebab nanti syaitan cocok kita. Syaitan kata bawah jam air tak kena. Dah was-was kita semayang, kan? Macam mana nak khusyuk? Jadi nak bagi khusyuk betul-betul, puaskan hati, tanggal jam, tanggal cincin. Batu basuh. Batu cincin jangan beli yang terlampau ketat sangat. Beli yang longgar sikit-sikit. Ni terlampau ketat sangat sampai tak boleh nak buka. Jadi mati esok pun payah nak buka, kan? Kena tanggal cincin. Bila payah orang nak tarik juga, seksa mayat, sakit nanti, kan? Jadi jangan beli cincin terlampau ketat, longgar-longgarkan sikit. Jadi mudah cabut, mudah pasang. Jam pun mudah buka, mudah masuk balik, kan? Dia begitu. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ni, dan kita akan sambung nanti sunat-sunat wuduk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.